Nih, anak Aram Jada ni, saya rasa ni keling barwa ni. Habis mari ikut. Satu video tular memaparkan kesan kerosakan pada sebuah rumah yang didakwa milik Cikgu Chandra. Dalam rakaman tersebut jelas kelihatan beberapa bahagian rumah mengalami kerosakan termasuk cermin tingkap yang pecah berderai. Selain itu, cermin belakang sebuah kereta Pro 2 kelisa milik bangsa juga dilaporkan turut dipecahkan. Meneroba rumah yang dikongsikan, kejadian ini dipercayai melibatkan 3 individu bertopeng yang bersenjata dengan parang. Suspek dikatakan melakukan kerosakan di bahagian luar rumah sebelum dipercayai cuba memecah masuk ke dalam kediaman tersebut. Dalam rakaman video kedengaran suara bangsa yang jelas terkejut dan kecewa dengan tindakan tersebut. Bangsa juga menyifatkan penyerang sebagai individu pengecut kerana bertindak secara bertopeng. Setakat ini motif kejadian masih belum dipastikan dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi sehingga siasatan pihak berkuasa selesai. Nih, anak Aram Jada ni, saya rasa ni keling barwa ni, yang pondan ni, dia nak serang saya dengan 3 parang. Dengan full mask. Kita tahulah siapa ni. Haram botol kicap. Pecahkan rumah cikgu ni. Tengok. Semua grill. Semua dah hancur. Semua dah hancur. Dengan kereta cikgu. Ni Haram Jada punya yang pondan ni. Sampai pecah ni. Alright. Saya tak tahu apa nak cakap. Tolong viralkan. Kalau boleh bantuan, bagi bantuan. Tolong bagi kat cikgu bantuan. Saya tak tahu apa nak buat lepas ini. Betul-betul Haram Jada punya botol kicap. Siaplah korang. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.